Abang Boy yakin korang pernah tengok cerita seram yang bertajuk Exorcism of Emily Rose. Sebuah cerita seram di mana seorang anak gadis yang bernama Emily Rose telah dirasuk oleh demon ataupun roh jahat. Macam-macamlah si paderi ni cuba untuk merawat si Emily ni. Tetapi Emily mati juga akhirnya. Filem tu sebenarnya diadaptasikan daripada sebuah kisah benar tau. Nama sebenar bangsa adalah Anneliese Michel yang berasal daripada Germany. Tetapi dalam video kali ni Abang Boy tak nak bahas pasal kes Anneliese ni. Abang Boy nak cover kes lain. Korang tahu tak, ada satu kes yang hampir sama terjadi di Indonesia. Kes ni memang betul-betul gila kan? Dan kes kali ni membabitkan mereka yang di bawah umur. Disebabkan ini, Abang Boy kena bagi disclaimer sikit. YouTube censorship agak sensitif kalau jenayah yang membabitkan mereka yang di bawah umur. So Abang Boy minta maaf awal-awal. Untuk menjamin kelancaran video ni tanpa ada sekatan, Abang Boy tak akan menunjukkan gambar mangsa. Harap korang jangan marah Abang Boy, okay? So anyway, kalau korang dah ready, sediakan kudap siap-siap. Tenang, chill, let's roll. Di sekitar bulan April tahun 2021, di sebuah perkampungan yang bernama Bejen di daerah Temanggung, di Jawa Tengah, tinggallah keluarga Pak Marsudi di sebuah rumah kecil di pinggir kampung. Pak Marsudi ni tak adalah kaya. Dia hidup sebagai seorang petani je. So memang cukup-cukup makan je lah. Kais pagi makan pagi kata orang. Pak Marsudi yang berumur 48 tahun tinggal bersama isterinya yang bernama Suwartinah yang berumur 38 tahun. Dan juga anaknya yang comel yang bernama Aisyah Latifatul Humairah yang baru je darjah 1. Aisyah ni digambarkan sebagai budak yang sangat-sangat aktif. Daripada kecil dia memang celoteh bercakap. Ada je lah akal dia. Dan si Aisyah ni pula bukan macam budak-budak perempuan yang lain. Dia punya ligat tu lain macam. Setakat panjat pokok bangga tu memang biasa sangat lah. Aisyah digambarkan sebagai seorang leader untuk budak-budak kampung sebayanya. Apa yang dia cakap semua budak-budak lain akan ikut. Dan jiran-jiran pula memang sayang gila dengan si Aisyah ni. Dah lah comel, bijak pula tu. Ada je benda dia nak sembang dengan makcik-makcik ni. Sampailah satu hari terjadinya sesuatu kejadian yang pelik. Pada bulan Januari 2021, bapa saudara kepada Aisyah yang bernama Marianto merasakan sesuatu yang pelik. Dia perasan yang dia dah tak lagi mendengar berita pasal anak saudara kesayangannya. Rumah Pak Marsudi dengan Pak Marianto ni tak adalah jauh sangat. Cuma kampung sebelah je. So boleh dikatakan sebulan sekali jugalah si Pak Marsudi ni akan datang menjenguk ke rumah Pak Marianto sambil membawa Aisyah sekali. Pak Marianto ni pula tak ada anak. So disebabkan ini dia dan isterinya sangat-sangat rapat dengan Aisyah. Memang dia sayang Aisyah ni macam anak sendirilah. Tetapi sekarang ni dah masuk sebulan dah Marianto tak mendengar khabar pasal Aisyah. Pak Marsudi ni pula tak datang-datang melawat. So pada satu hari Pak Marianto ni tergerak hati nak call adik dia, iaitu Pak Marsudi. So ditanyalah, Aisyah pergi mana? Dah lama dah tak datang ke rumah. Pak Marsudi hanya cakap ya Aisyah sekarang ni berada dekat rumah atuknya di Dusun Congkrang. So kok kiranya rumah ayah kepada Pak Marsudi dengan Pak Marianto lah. Pak Marsudi menambah ya Aisyah ni tak nak balik-balik rumah. Dia nak tinggal sana terus. So okey lah, Pak Marianto pun tak adalah anggap apa-apa. Yelah budak-budak kan, memang seronok lah tinggal dengan atuk dia. Tetapi makin hari makin Pak Marianto ni rasa tak sedar hati. Berkali-kali jugalah dia cuba call adik dia, tetapi jawapan tetap sama. Pelik benar. Takkanlah budak tu tak pergi sekolah. Ditambahkan pula pada masa tu dah nak dekat raya dah. Lagi 10 hari je lagi. Pak Marsudi hanya cakap lagi beberapa hari lagi dia balik lah tu. Hati Pak Marianto dah rasa tak sedap dah. Dah kenapa Pak Marsudi ni macam mengelak setiap kali dia tanyakan pasal Aisyah. Okey tak apa, chill dulu. Pak Marianto masih lagi bertenang pada masa ni. Sampailah pada pagi 1 Syawal yang jatuh pada 13 hari bulan Mei 2021. Pak Marianto dan juga isterinya yang bernama Suratini bersiap-siap nak pergi beraya dekat rumah ayahnya di kampung sebelah. Alang-alang bolehlah diorang berjumpa dengan anak saudara kesayangan diorang sekali. Tetapi bila sampai, bayang Aisyah langsung tak kelihatan. Jenuhlah diorang panggil nama Aisyah. Tak ada siapa pun yang menyahut. So Pak Marianto ni tanyalah dekat ayah dia, mana si Aisyah? Si ayah dia pun terkejut. Bila masa pula Aisyah ada dekat rumah aku ni? Kemudian si ayahnya menjelaskan dia pun dah lama tak mendengar khabar pasal Aisyah. Apatah lagi lah Aisyah nak datang berkunjung. Start daripada ni hati masing-masing dah tak sedap dah. Last-last diorang bertiga, Pak Marianto, Ibu Suratini dan juga si atuk plan nak terus pergi serbu kat rumah Pak Marsudi. Pada masa diorang bertiga sampai tu, rumah Pak Marsudi ni macam tak ada orang tau. Pintu dengan tingkap ditutup rapat. Mula-mula tu diorang ingatkan Pak Marsudi ni tak ada kat rumah. Tetapi menurut jiran di depan rumah yang bernama Ibu Yati, dia melihat Pak Marsudi ada
ada je dekat rumah pagi tadi. So Pak Marianto pun mengetuklah pintu rumah sambil memanggil nama Pak Marsudi. Mula-mula tu senyap je, tak ada siapa pun menyahut daripada dalam. Tetapi Pak Marianto ni masih lagi tak puas hati. Dia ketuk lagi sampai nak pecah pintu tu. Last pintu tu dibuka. Jelas kelihatannya Pak Marsudi pada masa ni dalam keadaan yang cuak sangat. So Pak Marianto ni tanyalah, mana si Aisyah? Pak Marsudi tergagap-gagap nak jawab. Dia dah tak ada alasan dah, sebab ayahnya juga ada pada masa tu. Dipendekkan cerita, Pak Marsudi menjemput diorang bertiga masuk ke dalam rumah. Pak Marsudi kemudiannya membawa diorang bertiga masuk ke dalam sebuah bilik, dan di atas tilam ada selimut putih seperti sedang menutup sekujur tubuh anak kecil. Mula-mula masing-masing yang berada dekat dalam bilik tu macam blur. So diorang tanyalah Pak Marsudi, apa benda ni? Apa yang sedang kau cuba tunjukkan ni? Pak Marsudi terus mendekati bucu tilam dan pelan-pelan dia membuka selimut putih tu. Ambil kau. Terlantar sekujur jasad yang tak lagi bernyawa dalam keadaan yang sangat-sangat mengerikan. Terduduk masing-masing. Apa yang ada di depan mata dorang ni adalah anak saudara dan cucu dorang. Keadaan jasad tu memang teruk guys. Dah kering kot. Dah macam mami dah. Yang tinggal hanya tulang dan juga kulit yang masih tersisa. Serta-merta Pak Marianto terus berlari keluar. Dia perlu melaporkan apa yang dia nampak ni kepada ketua kampung dan kemudiannya kepada polis. Pada masa polis sampai tu, memang pekarangan rumah Pak Marsudi dah penuh dengan penduduk kampung. Masing-masing mencuri peluang untuk melihat keadaan jasad. Ada yang mencuri peluang untuk snap beberapa gambar. So dipendekkan cerita, sisa yang masih tinggal telah dihantar ke bilik bedah siasat di Rumah Sakit Temenggung. Keputusan autopsi mendapati yang jasad mangsa ni memang dah lama dah mereput. Tetapi yang mengejutkan adalah jasad tu tak berbau langsung tau. Seperti jasad tu telah diawet dengan menggunakan bahan kimia formaldehyde. Sementara tu polis yang berada di tempat kejadian menjalankan sesi temubual ke atas jiran-jiran terdekat. Menurut jiran di depan rumah yang bernama Ibu Yati, dorang dah tak melihat Aisyah sejak 4 bulan yang lepas. Pintu dan tingkap rumah Pak Marsudi pula sentiasa ditutup. Kalau sebelum tu Pak Marsudi dan isterinya selalu juga bertegur siapa dengan jiran. Tetapi sejak kehilangan Aisyah, dorang langsung tak besar muka tau. Kalau jiran-jiran bertanya pasal Aisyah, Pak Marsudi dan isterinya memberi jawapan yang sama sahaja, iaitu Aisyah sakit dan tak boleh keluar bermain. Tetapi Ibu Yati telah mendedahkan sesuatu yang menakutkan. Menurut Ibu Yati, boleh dikatakan setiap malam sejak daripada bulan Disember, dia dapat mendengar seperti suara orang membaca mentera daripada dalam rumah Pak Marsudi. Tetapi bukan setakat bunyi membaca mentera je tau. Terdapat juga bunyi orang mendengus dan menjerit seperti marah. Bacaan mentera tu akan bermula selepas maghrib dan akan berakhir pada lebih kurang pukul 10 malam. Menurut jiran sebelah rumah pula yang bernama Ibu Wagini, pada satu hari dia sedang menjemur kain di belakang rumah. Tempat jemuran tu pula berdekatan dengan tingkap bilik rumah Pak Marsudi. So sedang dia menjemur baju tu, tiba-tiba angin bertiup kencang. Habis kain yang dah disidai ni semua terjatuh. Dan dalam pada masa yang sama, tingkap belakang rumah Pak Marsudi ni terbuka sikit. So semasa Ibu Wagini nak mengambil kain yang jatuh tu, tak semena-mena dia menjenguk tingkap bilik yang terbuka tu. Dekat dalam bilik tu, Ibu Wagini dapat melihat seperti ada jasad kecil sedang berbaring di atas tilam. Tubuhnya pula diselimuti oleh kain putih. Pada masa ni, bulu rumah Ibu Wagini memang dah meremang dah. Dia tak sempat nak melihat wajah yang terbaring tu. Dia terus angkat kain dan terus masuk ke rumah. Maka start daripada sini bermulalah gosip-gosip orang kampung. Tahu je lah mulut orang kampung ni macam mana. Konoha pula tu. Masing-masing keluar spekulasi masing-masing. Dan kebanyakan spekulasi ni berunsur paranormal. Ada yang mengatakan keluarga Pak Marsudi ni mengamalkan ilmu hitam. Ada juga yang mengatakan Pak Marsudi ni membela. Dan ada juga yang mengatakan Aisyah sebenarnya dah menjadi mangsa korban untuk makhluk belaan Pak Marsudi. Tetapi walaupun macam tu, tak ada siapa pun berani nak pergi tanya depan-depan. Masing-masing takut sebenarnya. Takut kalau dorang pula yang akan disantau oleh Pak Marsudi. Tetapi segala-galanya terbongkar bila polis memulakan sesi soal siasat ke atas Pak Marsudi dan juga isterinya. Pak Marsudi dah tak ada simpan-simpan dah. Semua dia dedahkan. Okey, abang bagi warning awal-awal tau. Part ni agak heavy sikit. So semuanya bermula setahun sebelum kejadian. Pada tahun 2020, Pak Marsudi dan isterinya perasan macam ada benda tak kena dengan si Aisyah ni. Dikatakan pada waktu tu si Aisyah ni dia main nakal tu lain macam. So Pak Marsudi dan isterinya rasa macam ada benda tak kena dengan anak dia orang ni. Dia punya ligat tu tak duduk diam langsung. Ada je akal dia nak buat kacau. So nak tak nak, Pak Marsudi dan isterinya perlu juga cari jalan penyelesaian. Sebab bukan apa guys, habis semua jiran-jiran komplainnya Aisyah ni buat kacau dekat rumah diorang. Dan pada masa inilah diorang bertemu dengan seorang lelaki yang bernama Haryono yang berumur 56 tahun. Haryono ni pula ada seorang pengikut yang bernama Budiono yang berumur 43 tahun. Haryono ni memang terkenal sebagai seorang bomoh di kampung tu. Dia selalulah merawat orang sakit. Tak kisahlah sakit apa. Sakit dibuat orang ke, sakit demam
demam ke, sakit gigi ke, sakit hati ke, semua dia boleh rawat. So boleh dikatakan review online yang dia dapat memang 5 star terus lah. So dipendekkan cerita, Pak Marsudi ni meminta bantuan Haryono untuk tengok-tengokkan si Aisyah ni. Kenapalah nakal sangat sampai tak boleh nak dibendung. So Haryono ni pun tenunglah dalam mangkuk air. Entah apa yang dibaca, entah tiba-tiba Haryono dapat jawapan. Haryono mengatakan si Aisyah ni sebenarnya telah dirasuk oleh jin jahat yang digelar genderuwo. Aisyah sebenarnya adalah seorang budak yang baik, tetapi disebabkan roh genderuwo ni dah masuk ke dalam tubuh Aisyah, itulah sebab dia nakal tak ingat. Haryono tambah lagi, genderuwo ni memang dah lama melekat dengan Aisyah sejak daripada saat ibunya mengandung lagi. So untuk merawat Aisyah ni memang akan memakan masa yang lama. Bila Pak Marsudi dan isterinya mendengar pasal benda ni, memang takutlah diorang. Genderuwo ni bukan kaleng-kaleng punya makhluk guys. Kalau tak salah Abang Boy lah kan, genderuwo ni lebih kurang macam hantu raya lah dekat Malaysia ni. Betul ke Abang Boy kalau salah, okay? So Haryono memberi jaminan yang dia cukup handal untuk merawat kerasukan dekat dalam tubuh Aisyah. Tetapi ada syarat, pengeras dia agak kasar sikit. Haryono mengatakan untuk dia merawat Aisyah, dia meminta upah sebanyak 6 juta rupiah, yang bersamaan dengan RM1,400 jugalah. Melihat yang ini adalah satu-satunya jalan untuk anak kesayangannya sembuh, Pak Marsudi bersetuju untuk membayar jumlah tu. Korang kena ingat tau, Pak Marsudi ni hanya seorang petani je. Nilai RM1,400 tu mungkinlah tak besar pada kita, tetapi nilai tu tersangatlah besar untuk keluarga Pak Marsudi. Tapi tak apa, dia sanggup bayar asalkan anaknya yang comel tu boleh sembuh seperti sedia kala. Maka pada hari yang dijanjikan pada awal bulan Disember 2020, bermulalah sesi merawat Aisyah. Pada hari pertama, Aisyah telah dipaksa memakan cili dan juga biji yang dipanggil biji mahoni, atau dalam bahasa Melayunya adalah buah tunjuk langit. Dan selepas habis ditelan semuanya, barulah proses bacaan ruqyah akan dimulakan. Tetapi dia punya bacaan ruqyah bukan biasa-biasa geng. Aisyah akan ditenggelamkan di dalam sebuah baldi besar yang mengandungi air sejuk. Dia dibenamkan berkali-kali guys. Menjerit-jerit si Aisyah ni, menangis-nangis dia meminta untuk simpati. Dia berjanji dia akan ikut je cakap mak ayah dia. Tetapi Pak Marsudi ni tak peduli. Dalam kepala otak dia bukan anak dia yang merayu tu. Yang merayu tu adalah roh genderuwo yang merasuk tubuh anaknya. Haryono memberi jaminan yang menjerit meminta tolong tu sebenarnya bukan Aisyah, tetapi genderuwo yang terseksa mendengar bacaan ruqyah. Diorang buat benda ni bukan sehari dua geng, berminggu-minggu. Naik demam si Aisyah pada masa tu. Oh memang lunya teruk budak tu dikerjakan. Tetapi rawatan masih lagi belum habis tau. Masuk tahun baru 2021, Haryono decide untuk berpergiatkan lagi proses rawatan. Boleh dikatakan setiap malam selepas maghrib, Aisyah akan dipaksa makan cili dan juga buah tunjuk langit. Selepas semua tu ditelan, Aisyah akan dibenam sekali lagi di dalam baldi besar. Tak dinyatakan berapa lama Aisyah dibenamkan di dalam air, tetapi sampai satu masa Aisyah kehabisan nafas. Sampailah akhirnya Aisyah kehilangan nyawanya. Haryono dan Budiono pada masa ni dah start panik dah. Sepatutnya tak jadi macam ni, tetapi kalau bagi tahu dengan Pak Marsudi anaknya mati kan dah jadi satu hal pula. So Haryono ni dapat satu akal. Dia mengatakannya Aisyah sebenarnya tak sedarkan diri disebabkan genderuwo tu dah penat. Genderuwo tu dah tak mampu nak melawan dah. Haryono kemudiannya menyuruh Pak Marsudi dan juga isterinya membaringkan Aisyah ditilam sambil diselimuti dengan kain putih. Haryono tambah lagi, kalau genderuwo tu dah betul-betul pergi, Aisyah akan terjaga dengan sendirinya. Dan selepas tu Aisyah tak akan nakal lagi. Dan yang gilanya Pak Marsudi dan isteri dia percaya guys. Mati-mati dia percaya yang dukun Haryono ni adalah seorang dukun yang hebat. Langsung tak terlintas dalam kepala otak diorang sama ada proses ruqyah ni dilakukan secara betul atau tidak. Padahal Pak Marsudi dan isterinya adalah penganut Islam. So pada masa tu Pak Marsudi memapah tubuh Aisyah dan meletakkannya di bilik tidur macam biasa. Dia langsung tak sedar yang anak kesayangannya dah tak ada tau. Daripada saat ni sampailah ke bulan Mac, Budiono masih lagi datang ke rumah Pak Marsudi 2 kali seminggu untuk cek keadaan Aisyah. Dia akan menggunakan wet tissue untuk membersihkan tubuh Aisyah. Sampailah satu ketika Budiono dah tak datang dah. Tetapi sebelum Budiono pula, dia sempat berpesan kepada kedua orang tua Aisyah untuk menggunakan kapur barus dan menutup semua tingkap rumah. Tujuannya adalah untuk menghalang hantu lain daripada memasuki tubuh Aisyah sekali lagi. Tetapi padahal diorang tak nak benda ni terkantoi. Pada masa ni jasad Aisyah dah mula mereput tau. Walaupun macam tu, Pak Marsudi dan isterinya masih lagi percaya yang Aisyah akan terjaga balik. Bila jiran-jiran bertanyakan pasal Aisyah, Pak Marsudi dan isterinya hanya cakap yang Aisyah ni sakit dan sedang dirawat. Tetapi bila dah lama-lama, rimas pun ada. Penyudahnya Pak Marsudi hanya cakap yang Aisyah ni tinggal di rumah atuknya di kampung sebelah. Dah settle, dah tak ada orang tanya dah. Sampailah pada pagi 1 Syawal, hari di mana Pak Mariono dan isterinya datang berkunjung ke rumah ayah mereka. Dekat sinilah terkantoi semuanya. Polis tak membuang masa guys.
Dorang terus angkut dukun terhebat dan juga anak muridnya ke balai. Haryono dan Budiono terus mengaku bersalah dalam bilik soal siasat. Dorang sendiri tak sangka yang terberang dorang ni bertahan selama ni. Dorang ingatkan bila Pak Marsudi sedar yang Aisyah dah tak bangun-bangun. Dorang dah terkantoi dah. Tetapi dah masuk 4 bulan masih lagi Pak Marsudi tak sedar. Keempat-empat OKT berdepan dengan pertuduhan melakukan penderaan ke atas mereka yang di bawah umur dan juga pertuduhan membunuh di bawah Akta Perlindungan Kanak-kanak. Sekiranya dorang didapati bersalah, dorang bakal berhadapan hukuman penjara selama 15 tahun atau denda sebanyak 1 miliar rupiah atau kedua-duanya sekali. 1 miliar rupiah ni bersamaan dengan 1 trilion rupiah tau. So lebih kurang macam 230 ribu ringgit Malaysia jugalah. So far tak ada lagi update terbaru mengenai kes ni. Kes ni masih lagi menunggu tarikh untuk dibicarakan. Hoi gila weh kes ni. Macam tak boleh terima akal tu. Jasad dah mereput dah tu. Tetapi si bapaknya masih percaya yang anaknya akan bangun tak lama lagi. Dorang masih lagi percaya cakap dukun gila tu. Gila kan? Kalau nak ikutkan pada masa tu dah tahun 2021 dah. Tapi tak boleh nak cakap apa juga. Kadang-kadang dekat kampung-kampung ni, dorang masih lagi percaya dengan benda karut-marut ni. Especially dekat Konoha. Negara ninja kan? Macam-macam ada. Tetapi sebelum Abang Boy melabuh ke tirai, Abang Boy nak tanya korang satu benda lah. Adakah korang masih lagi percaya bomoh pada zaman moden ni? So seperti biasa, Abang Boy nak dengar pendapat korang pula. Kasih komen dekat bawah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy ni sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like dan mungkin juga korang boleh consider to subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.